Hai semua murid-murid, apa khabar? Kita bertemu untuk sesi pada kali ini mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan untuk tahun 1. Okey, tajuk hari ini ialah kata seru di muka surat 50. Kemahiran tata bahasa dan objektif murid dapat menggunakan kata seru dengan betul. Okey, sebelum tu, apakah kata seru? Okey, kita berkenalan. Apa maksud kata seru? Okey, kata seru ialah apa? Semua murid baca ikut bersama saya. Kata seru, perkataan yang menunjukkan keadaan atau perasaan orang yang sedang bercakap. Okey. Contohnya, okey, baca semua. Amboi, wah, oh, hai. Okey, sekarang ni kita akan berkenalan dulu. Kata seru yang pertama iaitu amboi. Okey, tengok gambar. Amboi, orang tengah makan ni. Okey, amboi ni kita gunakan bila menunjukkan rasa suka atau puji akan sesuatu, memuji sesuatu. Contohnya orang ni memuji makanan. Okey, contoh ayat. Okey, baca semua. Amboi, sedapnya makanan ini. Okey, nampak tak, dia memuji ataupun dia suka makanan ini. Jadi gunakan amboi. Okey, contoh kata seru yang kedua ialah wah. Okey, tadi amboi, yang ni wah. Okey, tengok muka orang ni. Wah menunjukkan sangat takjub atau kagum. Ingat perkataan sangat, perasaan yang lebih hebat daripada amboi tadi. Amboi tu perasaan dia sikit. Kalau wah ni perasaan dia lagi besar, lagi hebat. Sangat takjub atau kagum. Contoh, baca semua. Wah, hebatnya istana ini. Okey, ingat setiap kata seru tadi mesti dia ada koma di tepi dia. Nampak wah, koma, dan hujungnya mesti ada tanda seru. Yang amboi tadi pun sama. Amboi tadi ada koma dan tanda seru di hujung. Ingat Okey, wah sudah, amboi dah. Seterusnya kita tengok kata seru berikutnya ialah Okey, bila kita nak guna ni, nampak? Ni menunjukkan keadaan atau perasaan hairan atau terperanjat. Okey, digunakan macam biasa, ada tanda baca koma. Okey, contoh ayat. Semua baca. Awalnya kamu bangun, tanda seru. Ini dia rasa hairan. Kenapa dia bangun awal ni? Cepatnya dia bangun. Gunakan Okey, ataupun contoh kedua, kasut saya sudah hilang. Ini perasaan terperanjat. Okey, macam biasa hujungnya mesti ada tanda seru. Okey, sekarang ni kita baca Okey, bila pula? Untuk apa? Tengok gambar. Menunjukkan kita dah tahu atau faham. Okey, bila tahu dan faham, kita gunakan kata seru Contohnya, kamu bangun awal kerana hendak solat. Dia dah tahu bangun awal sebab nak solat. Dah faham. Tanda seru di hujungnya. Ingat, hujungnya mesti tanda seru, bukan lagi titik. Okey, seterusnya ialah kata seru hai. Hai kemudian koma. Hai untuk apa pula? Tengok gambar. Hai untuk bertegur siapa. Okey, baca semua. Contoh, hai kawan-kawan, tanda seru. Ingat, koma dan hujungnya tanda seru. Okey, kita dah belajar kata seru tu tadi. Sekarang murid-murid boleh buka muka surat 50 itu tadi. Kita baca bersama-sama dan kita kenal pasti kata seru
di dalam dialog. Kita baca yang gambar atas, dua gambar di ruang tamu. Okey, semua baca bersama-sama dengan saya. Okey, kita mulakan dengan dialog berwarna merah jambu. Baca semua, ikut saya. Hai Kim Seng, kamu baru tiba? Okey, kata seru ialah hai. Bertegur siapa? Okey, Kim Seng jawab, ya Rizal. Ibu kamu mana Rizal? Okey, Kim Seng jawab, oh, ibu saya ada di dapur. Maknanya dia tadi untuk apa tadi? Faham ataupun tahu. Okey, sekarang kita tengok gambar sebelahnya. Amboi, asyiknya berbual. Okey, kata seru amboi. Sebut semua amboi. Amboi untuk apa tadi? Memuji. Yelah, abang dia memuji dua orang ini sedang berbual. Jadi Kim Seng jawab, Abang Azizi. Okey, tadi untuk apa? Terperanjat. Sekarang kita baca yang berikutnya. Wah, sedapnya bau masakan ibu. Mari kita ke dapur. Wah ni menunjukkan perasaan takjub ataukah kagum. Ini perasaan yang lebih hebat daripada amboi. Okey, sekarang mari kita baca gambar di bawah di dapur pula. Okey, baca kotak yang berwarna kuning. Hai, lama makcik tidak nampak. Apa khabar? Okey, hai. Hai tadi untuk apa? Bertegur siapa? Sekarang Kim Seng jawab, kotak biru. Oh, saya sihat. Oh tadi maknanya sudah tahu atau faham. Makcik? Okey, makcik jawab, sihat juga. Amboi, cantik baju Kim Seng. Okey, amboi tadi untuk memuji. Sekarang Kim Seng jawab, terima kasih makcik. Okey, sekarang tengok gambar sebelahnya, kotak biru. Wah, ada air soya. Okey, wah ni menunjukkan rasa kagum ataupun teruja, yang perasaan yang sangat lebih hebat daripada amboi tadi. Okey, baca yang kuning. Air soya baik untuk kesihatan. Jangan lihat sahaja Kim Seng, jemputlah minum. Tadi apa tadi? Terperanjat ataupun hairan. Dia hairan lah tengok Kim Seng dia lihat saja, jadi dia suruh minum. Okey, sekarang kita dah faham tentang penggunaan kata seru amboi. Cuba kita buat latihan sikit secara lisan. Kita lihat contoh-contoh penggunaan latihan kata seru. Okey, sekarang kita tengok dialog orang pertama ni. Ada 3 kata seru di bawah, wah, dan amboi. Mana yang sesuai? Kita baca yang pertama. Apa kata serunya? Cantiknya motif pada ukiran ini. Okey, ini orang ini sedang memuji ukiran. Jadi apakah yang sesuai? Amboi, cantiknya motif pada ukiran ini. Sekarang yang perempuan ni pula. Betul Yahya. Okey, apa kata serunya? Banyaknya makcik membeli cenderamata. Okey, ini dia sedang memuji. Memuji kata seru apa tadi? Amboi. Okey, sekarang makcik dijawab, ya Hana, cenderamata ini daripada botol yang dikitar semula. Okey, sekarang Hana jawab, apa kata serunya? Uniknya botol itu. Okey, apa kata seru? Kat sini dia kata perkataan unik. Unik ni menunjukkan sesuatu yang hebat. Wah, atau amboi? Jawapannya ialah wah. Wah ini untuk sesuatu yang hebat, yang sangat menarik, atau perasaan kagum. Okey, yang terakhir ni makcik jawab, apa sudah lewat? Kami balik dulu Hana. Apa yang sesuai? Jawapannya ialah sebab terperanjat sudah lewat.
Okey, kita dah buat latihan sikit pasal kata seru, dah faham tentang kata seru. Sekarang murid-murid boleh siapkan latihan di buku aktiviti muka surat 56. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini tentang kata seru. Kita jumpa lagi untuk sesi pelajaran yang akan datang. Jaga diri.